Cikgu, ya Ri, apa yang bagusnya pemerintahan Islam ni? Okey, apa benda yang semua orang tak suka? Mencuri? Betul. Semua orang tak suka mencuri. Tapi persoalannya, apa yang orang hari ni buat untuk hentikan jenayah curi? Orang hari ni penjara lah kan? Tu pun tak semua yang masuk. Adakah semata-mata penjara bagi pencuri tu dapat mengurangkan kes jenayah curi? Tak cikgu. Zaman sekarang kecurian masih lagi berleluasa. Sebab itulah kita kena ada pemerintahan Islam. Dia ajar kita untuk tidak mencuri. Dia ajar kita untuk elakkan mencuri dengan zakat, dengan sedekah dan sebagainya. Dan juga hukuman potong tangan bagi pencuri yang cukup syarat. Sebab itulah negara-negara lain yang mengamalkan pemerintahan Islam kurang kes jenayah. Lagi-lagi mencuri.